Pek, siap Pek. Kita nak tengok macam mana kejadian beliau. Kita nak R&D tengok macam mana boleh pergi tak. Ni Bismillahirrahmanirrahim. selalu apa tengok aku buat kambing dalam buluh. Hari ni kita buat nasi masak original dalam buluh. Dia bau nasi lah. Takkan dia nak bau laksa kan. R&D. Tengok macam mana nasi dia. Nasi, bila nasi panjang-panjang ni, harga dia mesti panjang-panjang. Okey, kalau orang Penang, kalau nak rasa nasi masak original dalam buluh ni, tak ada bohong-bohong lah. Memang masak bubur dalam buluh. Kalau penak, hampa main dekat, bukan main. Kalau penak, hampa tulis harga berapa yang patut aku jual. Tengok cara makan ni boleh berapa orang. 2 orang boleh ni. Berkomen harga berapa. Lepas tu, aku patut buat apa lagi dengan nasi ni. Apa nak maki aku pun apa maki je. Dan pastinya aku memang nak duit dia. Okey banyak. Tapi dia macam kena buat lagi ni. Dia okey lah. Dia rasa dia sampai tak. Rasa nasi. Mungkin kami nak kena buat rempah apa lagi. Lepas ni kambing buluh. Nasi pun dalam buluh. Harga macam but. Yang mana tahu-tahu. Peluru tanpa kali belakang.